Okay, so kita dah terjah semua vendor dekat dalam. Sekarang ni kita ada satu vendor dekat luar yang kita nak terjah, iaitu Santai Sate yang orang kata viral sekarang ni. So dengan abang kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tak ada suara dah tu. Nampak tak tu? Ni korang lah yang buat ni. Alhamdulillah demam. Okay, so kita nak tanya soalan yang sama juga. Berapa target jualan abang hari ni dan setakat pukul 11 ni dah berapa yang sold out? Alhamdulillah, rezeki Allah. Bolehlah sikit. Daripada 2-3 ribu tu cucuk naiklah 3-4 ribu kan. Cumanya korang thank you yang support. Thank you juga sebab korang datang ni kami pun all out sampai demam-demam. Cuma ada kelemahan, kita minta maaf dan kita terus perbaiki lagi ya. Jangan serik datang dekat Arasong. Okay, tu dia. Nampak tak ni? Tengah bakar panas-panas ni kakak abang boleh tengok. Dekat belah sini kita ada sate ayam. Okay, yang sini pun sama juga. Oh, nampak tak tu? Garing-garing. Gemuk-gemuk ni sate dekat sini. Itu yang orang kata kena cuba. Gemuk-gemuk langsung tak kena ikut. Okay, so kakak abang dekat mana lagi? Dekat Santai Sate, hanya di Araso Restoran Terapung, Manja Ipoh Perak.